Dalam setiap langkah perjalanan sekolah ini, ada seorang insan yang sentiasa berdiri teguh di hadapan. Seorang pemimpin yang mendidik dengan hati, membimbing dengan sabar, dan memimpin dengan penuh kasih. Hari ini, kita meraihkan hari istimewa beliau, Puan Nurhayati binti Husin, Guru Besar SK Melimau. Puan Nurhayati lahir pada tanggal 26 Februari 1969 di Hospital Pontian, Johor. Beliau dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Nur Laila Najwa, Muhammad Amirul Afwan dan Nur Arifah Aqilah. Puan Nurhayati mula bersekolah di SK Tengku Mahmud Iskandar I pada tahun 1976 dan meneruskan lagi pendidikan di SMK Dato' Ali Haji Ahmad pada tahun 1982. Kemudian di SMK Teknik Johor Bahru pada tahun 1985 dan SMK Datuk Pengawal Barat pada 1987. Pada tahun 1988 hingga 1990, Puan Nurhayati melanjutkan pelajaran beliau di Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Pahang. Usai menamatkan pengajian, Puan Nurhayati melangkah ke sekolah pertamanya iaitu SK Felda Lepar Utara 1, Pahang pada tahun 1990 sebagai seorang pendidik. Pada tahun 1992, beliau ditempatkan di SK 1 Batu Empat, Kuala Lumpur dan berbakti selama 19 tahun. Di SK Yaakob Latif 2, Kuala Lumpur, beliau memulakan perkhidmatan sebagai guru besar sehingga tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2013, perjalanan kepimpinannya diteruskan di SK Bendahara Seri Maharaja Melaka sebelum beliau berpindah ke SK Seri Duyung Melaka pada tahun 2017. Seterusnya, pada tahun 2018, beliau menabur bakti di SK Air Merbau Melaka, diikuti pula dengan perkhidmatan di SK Batu Berendam Melaka pada tahun 2023. Akhirnya, Puan Nurhayati menutup tirai kerjayanya sebagai seorang pendidik di SK Melimau pada tahun 2025, meninggalkan legasi ilmu dan dedikasi yang akan terus dikenang. Mari kita bersama telusuri kisah perjalanan Puan Nurhayati binti Husin sebagai seorang pendidik selama 34 tahun perkhidmatan. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua
tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat bersara kepada Kak Long saya, Puan Nurhayati binti Husin. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kerana semasa ayah saya bersara dahulu belum ada lagi dalam kalangan adik-beradik kami yang bekerja. Kakak saya selaku kakak yang sulung pada masa itu berada di tingkatan 6 dan mengambil tanggungjawab tersebut. Apabila dia mendapat tawaran masuk ke maktab perguruan pada masa itu, dia berkata kepada saya, belajarlah, nanti Kak Long support. Dan itulah yang dilakukan oleh kak saya sepanjang saya di universiti selama 4 tahun. Tiap-tiap bulan dialah yang memberikan duit belanja kepada saya. Semoga di usia persarana ini Allah kurniakan segala kebaikan, dikurniakan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan keberkatan umur. Selamat bersara Kak Long. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kami mengucapkan selamat bersara kepada ibu kami, Puan Nurhayati. Didoakan sentiasa mudah rezeki dunia dan akhirat dan sentiasa dalam afiahnya. Kami guru-guru sekolah Mati Berdam mengucapkan kepada Puan Nurhayati selamat bersara. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan GB Nurhayati. Semoga diberi kesihatan yang baik dan ceria selalu. Jangan lupa kami ya cikgu. Cikgu Nurhayati, selamat bersara saya ucapkan. Semoga cikgu lepas ni lebih sihat. Lupa kami. Selamat bersara cikgu. Semoga bahagia dunia akhirat. Bye. Bersara cikgu. Kami doakan cikgu sentiasa sihat dan cantik macam selalu. Bye. Kami mengucapkan Selamat bersara Al-Besar. Kami mengucapkan Selamat bersara Puan Guru Besar. Kami mengucapkan selamat bersara Puan Guru Besar. Seribu tahun lama lagi, tapi benarkah